Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Azim. Okey, Arham, tolong baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, tengok ada sampah tak? Baru abang boleh duduk. Apa? Dah, cikgu. Okey, lepas tu sesiapa yang tak kemah di tempat dia, kalau kemah dan buat keluarkan buku teks sejarah. Sebab hari ni cikgu akan ajar subjek sejarah. Okey, cikgu. Okey, sambil-sambil tu cikgu nak tulis tarikh, tulis hari dulu. Okey. Cikgu boleh duduk, cikgu. Kemah dulu, kemah tempat dulu, baru awak dulu. Okey, cikgu. Dah, cikgu. Duduk dah, cikgu. Okey, duduk dulu. Jangan perhimpunan pergi adik, okey tak? Ngantuk, cikgu. Betul. Semua dah sarapan belum? Saya tak makan roti. Oh, okey dah. Mak awak masak ni? Ya, mak saya buka bakery. Jadi pagi-pagi dah masak roti. Oh, jadi siapa yang hantar awak? Ayah saya. Okey. Hari ni kita akan belajar subjek sejarah. Okey, awak semua, ini cikgu sebelum kita mengajar, cikgu nak main satu permainan. Jadi cikgu akan bawa beberapa balon. Okey. Ini dalam Arham. Ni Ustaz, cikgu bagikan kepada awak semua balon. Okey. Ada apa dah ni, cikgu? Ada kertas. Ada kertas. Okey, so mungkin ada ialah orang yang bertuah pada hari ini. Okey. Okey, jadi cikgu nak awak semua pecahkan balon serentak. Okey, dengan kiraan cikgu kan. 1, 2, 3, pecahkan. Takut ya, cikgu. Okey, pecahkan je, tak apa. Apa? Wah, ada kertas. Ada kertas, cikgu. Okey, kita tengok. Ada gambar orang, cikgu. Okey, tunjuk kepada kawan-kawan. Okey. Siapa yang tahu ini gambar siapa? Ada orang tahu? Okey, ada. Cuba bagi tahu. Siapa ni dalam gambar? Awak biasa nampak tak? Kalau tengok dari baju dia ni macam orang kaya, cikgu. Orang kaya. Okey, orang kaya clue nombor 1. Lagi? Selalu saya tengok kat berita dia naik kereta mahal, cikgu. Kereta mewah. Oh, kereta-kereta mewah. Ni orang ni. Ni. Oh, lagi? Takkan tu je. Lepas tu dia beli nombor plate juta-juta, cikgu. Okey. Betul lah apa yang dah cakap tadi. Jadi, untuk pengetahuan awak semua, ini adalah raja di negeri Johor. Okey. Ataupun pada masa kini dia merangkap sebagai yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Okey, sebelum ni yang di-Pertuan Agong ialah siapa? Raja di dekat negeri Pahang. Sultan di negeri Pahang. Okey, ini adalah Sultan negeri Johor. Okey. Berkait
dengan gambar ni, dengan apa yang cikgu nak ajar ini ialah raja, makna raja dan kerajaan dan kepentingan raja bagi negara kita. Okey. Okey, seterusnya murid-murid, cikgu nak ajar buat semua tentang raja berdaulat tonggak kerajaan di negara kita. Okey, semua boleh nampak? Nampak cikgu? Okey, buka muka surat 4. Hari ini kita akan belajar muka surat 4 dan 5. Okey. Yang pertama ialah cikgu nak ajar tentang raja berdaulat tonggak kerajaan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Okey, itu adalah maksud raja dan sultan dan juga kerajaan. Okey. Raja dan sultan di negara kita ni kat semenanjung ni semua ada raja dan sultan kecuali negeri Sembilan. Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Melaka tak ada sultan. Okey. Lepas tu kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Okey, kita adalah negara dan negeri yang berdaulat secara sah kerana kita telah merdeka pada tahun 1957. 1 Ogos 1957. Jadi seterusnya, okey, Adham cuba baca, cikgu baca dialog yang guru India ni. Lepas tu Adham pula baca yang dialog murid. Boleh tak Adham? Boleh cikgu. Okey, kita mulakan sekarang. Tahukah kamu institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal? Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Okey, silakan bangun Adham. Cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Betul itu Adham. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran nama sultan. Ada dia juga dialog selepas itu, selepas merdeka, institusi raja terus diwarisi dan menjadi identiti negara kita. Kita perlu menghormati dan menghargai institusi raja sebagai warisan negara. Begitulah. Okey. Cikgu akan beri penerangan sedikit lagi. Sebab tu cikgu akan teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey. Awak nampak, awak semua nampak tak? Ni piramid yang ada 4 kotak warna-warni. Nampak. Cikgu besarkan lagi dah. Nampak cikgu. Okey. Cuba baca. Apa? Nampak tak? Raja sultan, Seterusnya bawah tu. pembesar, Okey. rakyat, Lagi. hamba. Raja berdaulat tonggak kerajaan. Okey. Hierarki ni 4 ni pada zaman dahulu raja duduk di atas kali dan pembesar, rakyat dan hamba ni perlu patuh pada raja dan sultan. Okey, pembesar ni, pembesar yang nombor bawah ada pembesar banyaklah, berempat, 4 lipatan dan sebagainya. Jadi apa tugas pembesar ni? Ada bendahara, ada penghulu bendahari, ada juga temenggung, ada juga laksamana. Macam-macamlah tugas dia yang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan sultan dan menjaga perairan, menjaga kedamaian di darat. Lepas tu menguruskan istana, kewangan negeri. Okay, rakyat pula hendaklah taat kepada pembesar dan sultan. Okey, hamba ni banyaklah sistem-sistem hamba ni pada zaman dahulu.
rakyat pun boleh ada hamba, pembesar pun boleh jadi ada hamba, raja sultan pun boleh jadi ada hamba. Jadi cikgu akan seterusnya cikgu akan memberikan lembaran kerja kepada awak semua. Untuk buat apa ni cikgu? Okey, cikgu nak awak semua tulis balik ni yang di dalam rukun ada 4 ni kan. Okey. Raja, pembesar, rakyat dan hamba. Okey, cikgu nak awak semua tulis. Itulah dengan pen hitam ke, pen biru ke. Boleh tak? Boleh. Okey, cikgu akan bekalkan magic pen kepada awak semua. Okey. Cikgu beri masa berapa minit 5 minit lah. Pembesar je lagi ke cikgu sekarang? Pembesar masih ada. Pembesar ni pada zaman sekarang kalau bendahara tu kita panggil dia Perdana Menteri. Kira dialah yang menguruskan pentadbiran di negara kita. Bawah Perdana Menteri itu ada pula menteri-menteri dan sebagainya. Okey. Hamba ada lagi cikgu? Hamba sekarang sudah tak ada dah. Okey. Kenapa cikgu? Sebab bukan akibat, dia macam dunia semakin maju dan semua orang mampu untuk menyara dan mencari kerja masing-masing. Kalau dulu macam kalau ada perang, orang-orang yang tawanan-tawanan tu, orang yang menang ni ambil dia tawanan, dia ambil buat balik di negeri dia, lepas tu orang-orang tu jadilah hamba. Oh, cikgu dah siap. Okey, ada yang dah siap. Orang lain dah siap ke? Okey, cikgu akan kutip akan kutip. Tulis nama kumpulan, lepas tu lepas ni cikgu nak sign. Nama, lepas tu nama kumpulan, lepas tu cikgu nak sign lepas tu. dah cikgu. Dah siap dah? Dah. Okey. Betul. Dan lepas ni cikgu akan beri pula awak kita akan bermain permainan pula. Lepas tu cikgu akan tanda yang awak buat ni. Lepas ni awak boleh tunjuk pada mak ayah awak. Okey. Okey, lepas tu kita akan beralih kepada muka surat 5, iaitu Payung Negeriku. Okey, awak semua nampak tak? Nampak. Okey, cikgu akan baca dia punya pernyataan. Raja atau Sultan, awak semua boleh ikut kan? Okey, Raja atau Sultan berperanan sebagai ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Kini terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Okey, berapa negeri yang mengamalkan institusi raja awak semua? 9. Okey, bagus. Ketua negeri-negeri tersebut. Okey, ikut. Kedua negeri-negeri tersebut Menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Okey. Awak semua tengok ni. Ada. Okey, ni itu start dari bawah. Johor yang tadi yang menjadi YDTA ni yang first kali balon tadi ialah Sultan Johor. Okey. Johor dia panggil apa kan raja dia? Sultan. Okey. Dan seterusnya ialah Pahang. Pahang panggil apa? Sultan. Bagus. Terengganu pula. Terengganu panggil apa? Sultan. Sultan juga. Kelantan? Sultan. Pilih? Apa? Raja.
Raja. Okey. Boleh. Dia panggil raja kepada dia punya ketua negeri dia. Okey, seterusnya. Ni, negeri apa ni? Kedah. Kedah panggil apa? Sultan. Okey, Sultan. Okey, ni negeri Perak. Perak panggil apa? Sultan. Sultan juga. Okey, ni negeri apa ni? Mana? Ni, bawah Perak. KL. Selangor. Selangor. Okey, Selangor panggil apa kepada ketua negeri dia? Sultan. Sultan juga. Okey, ni yang di-Pertuan Besar. Yang di-Pertuan Besar ni negeri apa? Tak tahu cikgu. Negeri Sembilan. Ada 9 negeri cikgu. Bukan. Tapi dalam panjang lah sejarah dia. Di dalam negeri Sembilan tu ada pecahan-pecahan pula. Dia macam daerah lah. Dia panggil yang di-Pertuan Besar. Alright. Okay, seterusnya boleh tak? Cikgu akan bagikan awak semua mystery envelope. Apa dia mystery envelope ni? Okay. Jadi lepas ni cikgu akan bagi kepada awak semua. Okey. Ni sini akan bagi kepada awak semua. Jadi awak semua kena buka. Lepas tu awak semua kena pergi depan. Awak pergi depan, lepas tu awak duduk sini, awak buka. Lepas ni cikgu akan buat spin wheel. Okey. Nama siapa yang kena? Nantikan. Semua kena bersedia. Okay. Jadi cikgu bagi masa kepada awak selama 2 minit. Okey, semua boleh buka. Okey, jadi cikgu akan buat spin wheel. Okey, dah sedia semua? Okey, cikgu akan spin nama. Arham. Nama Arham kena. Okey, Arham. Datang ke depan. Okey. Apa yang tertulis kat mystery envelope Arham? Okey, sabar Arham. Cikgu akan melukis peta Malaysia. Okey. Kita off dulu ni. Okey, cikgu akan lukis peta Malaysia. Jadi awak semua, jadi Arham dia kena letakkan kat mana? Dia kena letakkan kat mana negeri. Okey. Jadi Terengganu, Kelantan. Ini Pahang. Ini Perak. Ini Negeri Sembilan. Ini Melaka. Ini Kedah. Ini Perlis. Ini Pulau Pinang. Okey. Jadi cikgu nak Arham cuba baca apa yang ditulis kat kertas. Mystery envelope. Bukan
di belakang kertas? Oh. Raja. Okey, raja. Jadi cikgu nak Adham ambil marker pen ni. Dia ambil marker pen. Adham write kan raja. Kat mana raja? Ketua negeri. Okey. Bantu. Ya ke Pahang dan Kelantan? Tadi cikgu ajar apa? Tadi Okey, Adham. negeri dia T juga kan? Negeri Negeri Penang ni. kan? Tapi Penang tak ada. Oh. Apa? Perlis ke dia tu? Rasa Perlis. Okey, bagi tepukan pada Adham. Okey, sebagai bonus lah. Sebab Adham dah Adham jawab kan? Okey. Itu ni envelope satu lagi. Sultan. Okey, Sultan. Jadi, cikgu nak Adham write kan di mana Sultan tadi? Sultan sini. Okey, satu, Sini. dua, Sini. tiga, Sini. empat, lima, enam. Sini. Dah, salah. Sini. Salah. Ni. Salah. Okey, ini sahaja Weleh, Raja. Okey, negeri-negeri yang right-nya selepas Weleh ni ialah Sultan. Dan terakhir sekali yang di Batuan Besar di mana tadi? 9 negeri. Okey, negeri 9. Terbalik dah. Okey, boleh duduk. Okey, murid-murid, untuk aktiviti yang seterusnya. Okey, cikgu akan lukis satu pokok. Awak semua boleh tukar tak apa yang kita nak main ni? Okey, boleh tukar tak? Kita nak tanam pokok je tu. Dah siap. Ini tunggu lah fokus tu. Cantiklah cikgu lukis. Cikgu dulu lah ambil sini. Lepas tu banyaklah. Jadi buka bidang lah sikit. Kenapa cikgu tak ambil sini? Adhan ni banyak tanya. Adhan. Baca dulu diam-diam kat Adhan. Okey. Semua pokok ni, pokok yang tiada ranting. Dan daun lah dia tiada ranting. Ranting ada, cuma tak ada daun. Okey. Tadi cikgu nak awak semua, cikgu akan bagi setiap daun ni jadi 1, 2, 3. Kita nak bagi kepada awak semua yang lain lah. Cikgu nak awak tulis kepentingan. Apa kepentingan raja dan sultan di negara kita? Okey. Awak semua boleh rujuk buku teks. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, cikgu beri masa selama 5 minit.
Dah cikgu. Okey, dah. Okey, jangan. Sila. Okey, dah. Okey. Cikgu nak Adham datang ke depan dan Adham tampalkan di rantai-rantai. Ikutlah rantai mana kanan, mana atas, bawah ke. Ikut ya cikgu. Okey, satu. Okey. Dua. Okey. Ya cikgu. Awak nak di mana? Baca dulu apa yang awak tulis. Okey, baca Allah, dulu. cikgu. Ha. Okey, yang pertama saya tulis melindungi hak rakyat dan negeri. Okey. Awak boleh hurai apa yang awak tulis? Melindungi hak rakyat dan negeri. Kiranya contoh macam Okey. kalau kerajaan persekutuan ambil harta negeri kita, mereka kena bagi duit kat negeri itu. Kalau tak bagi, sultan kena marah kerajaan. Okey. Yang kedua saya tulis menjaga kemakmuran rakyat negeri. Kemakmuran rakyat negeri. Okey, banyak semua. Okey. Huraikan sedikit. Contohnya macam abah saya, dia dapat beasiswa belajar kat U daripada Sultan, Yayasan Sultan Negeri Terengganu. Okey, yang ketiga, Ketua Agama Islam Negeri. Ketua Agama Islam Negeri. Okey, cuba huraikan. Kiranya macam jawatan agama Islam tu bawa Sultan lah. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam melalui Sultan dulu lah. Kena dapat kelulusan Sultan atau Raja. Okey, beres. Silakan duduk. Jadi, cikgu nak huraikan lagi sedikit lagi sebelum kita nak pergi pada kesimpulan. Okey. Pokok ni sebab apa pokok? Awak tahu kan sebab apa pokok? Tak tahu cikgu. Okey, sebab daripada pokok ni lah. Kalau tiada pokok, tiadalah daun. Pokok ni cikgu ibaratkan sebagai kerajaan, raja dan kerajaan. Okey, jika tak ada raja dan kerajaan ni, okey, kita ni tak boleh nak melindungi hak rakyat dan negeri. Okey, seterusnya kita tak boleh nak menjaga kemakmuran peringkat negeri. Dan kita juga tidak boleh menjadi ketua agama Islam dalam negeri. Okey, boleh jadi agama-agama lain ni nak cabar agama Islam ni. Okey. Seterusnya boleh jadi menjaga kemakmuran rakyat negeri. Boleh jadi kita ni diserang kalau tak ada kerajaan dan raja. Okey, melindungi hak rakyat dan negeri. Kita pun kita semua ni tak ada lah, kita tak boleh jagalah hak rakyat apa. Hak rakyat kita korban dan sebagainya. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey semua. Jadi tadi cikgu ada beri ganjaran kan kepada awak semua? Ya. Okey, jadi orang yang paling banyak mendapatkan ganjaran pada hari ini ialah Adham, kerana Adham ni aktif menjawab soalan. Okey. Okey Adham, sila datang ke depan. Cikgu nak bagi sedikit hadiah. Okey Adham. Ini adalah cikgu beli tadi lah sebelum nak bagi kelas. Okey. Tunjuk pada kawan-kawan. Okey, dapat kotak Okey. pensel. Okey, Adham ambil dulu. Terima kasih cikgu. Okey, selamat. Okey, jadi
kasih awak semua. Cikgu nak beri sedikit rumusan lah. Raja dan kerajaan di negara kita ni hendaklah menjadi, kita hendaklah hargai dan kita hendaklah sanjung apa perkara yang baik yang mereka buat, dan kita tak perlu sokong apa perkara buruk yang mereka buat. Jadi kita ni telah lama ada raja di negara Malaysia. Jadi raja ni sebagai tonggak utama, dan seperti alhamdulillah dia lah kepentingan-kepentingan menjaga rakyat, menjaga kemakmuran dan menjaga agama Islam. Oleh itu, selesailah pembelajaran dan pengajaran kita pada hari ini. Okey, semua bangun. Okey. Cikgu nak ada sekali lagi lead untuk baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara. Salah doa cikgu. Okey, tahu dulu. Nak balik ya cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.